Salam Sejahtera. Hari ini saya akan terangkan mengenai topik 5 iaitu kod etika profesional jurutera perisian, khususnya dalam perbaguna aplikasi MySejahtera berdasarkan 4 prinsip penting: awam, pelanggan dan majikan, produk dan juga pertimbangan profesional. Prinsip pertama awal ialah menekankan keselamatan, kesejahteraan dan hak masyarakat. MySejahtera mengumpulkan maklumat sensitif seperti status kesihatan, lokasi, rekod vaksinasi. Justru perlu memastikan data pengguna selamat melalui penyulitan dan tidak disalahgunakan. Contohnya, jika terdapat kerentanan keselamatan, jurutera wajib melaporkan dan membaiki segera sebelum ia menjejaskan pengguna. Untuk prinsip pelanggan dan majikan pula, prinsip ini menekankan kejujuran dan amanah kepada majikan atau kerajaan, tetapi ia tidak melebihi kepentingan masyarakat. Semua risiko dan masalah teknikal mestilah dilaporkan dengan tulus. Sebagai contoh, jika kerajaan meminta cari pembaharu seperti pelaporan lokasi automatik, jurutera perlu menerangkan risiko privasi dan langkah keselamatan sebelum pelaksanaan. Dan bagi yang ketiga iaitu prinsip produk. Prinsip produk ni ialah menekankan keselamatan, kestabilan dan juga kualiti sistem. Jurutera perlu memastikan MySejahtera berfungsi lancar walaupun menerima trafik yang terlalu tinggi. Ini termasuklah ujian sistem, penyelenggaraan, kawalan mutu, penyediaan pelayanan mencukupi dan juga ujian tekanan, supaya aplikasi sentiasa boleh diakses oleh rakyat tanpa gangguan. Prinsip yang terakhir iaitu pertimbangan profesional, iaitu menuntut jurutera membuat keputusan berdasarkan ilmu, bukti dan etikal, bukan tekanan pihak tertentu. Contohnya, jurutera tidak boleh memberikan akses data pengguna tanpa sebab sah atau kebenaran kerana ia melanggar etika profesional dan undang-undang seperti Akta Perlindungan Data Peribadi. Kesimpulannya, 4 prinsip ini memastikan MySejahtera selamat, berkualiti dan berintegriti. Kod etika profesional bukan sahaja melindungi organisasi tetapi juga menekankan kepercayaan awam dan hak privasi rakyat Malaysia. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.